Dosa besar yang pertama berlaku di anak Adam di atas muka bumi adalah dosa bunuh. Kemudian makin bertambah. Anak-anak Nabi Adam berpecah dua. Keturunan Qabil dan keturunan Habil. Kan? Keturunan Qabil dan Habil. Satu kelompok baik, mereka banyak mendiami di kawasan pergunungan. Ni ada dalam cerita ni ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya riwayat je. Kelompok baik duduk di kawasan pergunungan. Lelaki-lelaki mereka kacak. Disebutkan. Dan kelompok yang anak cucu cicit hak bunuh tu. Hak bunuh nama apa? Qabil ke Habil? Tu dia, siapa suruh duduk depan? Qabil hak bunuh. Belah ni pula. Anak cucu cicit Qabil duduk di persisiran, dipanggil sahil. Persisiran. Yang tu wanita-wanita dia cantik. Hak belah bunuh ni laki-laki dia kacak, kan? Kacak, handsome. Berlaku sampai pada satu hari Iblis main. Iblis turun, Iblis pun dihalau dah keluar daripada syurga. Iblis turun main, Nabi Adam dan Hawa pun turun main. Nabi Adam dan Hawa dapat anak ramai. Setelah wafat, di antara Nabi Idris sampai ke Nabi Nuh. Ni cerita hak saya cerita ni. Di antara Nabi Idris sampai Nabi Nuh, tengah tu. Ni kisah ni. Iblis dia main, dia pergi ke perkampungan dekat dengan pantai, hak geng keturunan Qabil tadi. Dia pergi ke situ, dia berupa. Iblis boleh berupa jadi manusia, lelaki. Seperti mana para malaikat boleh berupa menjadi manusia, juga lelaki. Takkan berupa jadi perempuan, malaikat. Lelaki boleh. Kalau tuan-tuan jumpa malaikat yang berupa jadi manusia macam ni, berjalan, bukan kata dia terapung tak. Berjalan, kalau dia sentuh ni boleh pegang. Bukan macam cerita Hollywood, pegang tak dapat. Bila dia berupa jadi orang, dia boleh pegang, dia berjalan. Itu malaikat. Iblis mempunyai kelebihan yang sama. Allah Ta'ala izin dekat dia boleh berupa. Maka Iblis dia berupa jadi orang lelaki, dia pergi bekerja kat situ, jadi pembantu rumah apa semua. Dia buat main satu alat, kita sebut alat muzik. Dia buat main satu alat muzik, dia duk main. Orang pun dengar seronok, semua dengar seronok. Tuan-tuan, tempat yang tak pernah sampai gitar, kita buat pergi gitar. Hak main itu pula pakar. Boleh tarik tak orang kampung? Boleh tarik. Tempat tak pernah sampai piano, kita buat pergi piano. Lepas tu hak buat pergi tu pula pakar. Dia main. Jadi Iblis ni dia buat pergi satu alat, wallahu a'lam benda apa. Tapi alat muzik, sehingga semua orang minat. Nampak sama muzik orang minat dah. Ada orang hidup dengan muzik, tidur dengan muzik, pasang 2 jam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Betapa ruginya dia. Kalau dia pasang Quran pun seronok kan, zikir ke selawat tak di telinga. Subhanallah. Muzik daripada zaman tu. Jadi orang pakat mai sampai jadi perhimpunan tahunan. Bila jadi perhimpunan tahunan, hak duduk bukit pun turun mai. Bila hak duduk bukit turun mai, hak laki-laki yang kacak ni turun mai, tengok perempuan-perempuan hak segak di bawah ni. Maka berkenan antara satu sama lain, mula berlaku lagi kemungkaran yang seterusnya, kan? Dan ketika itu juga mula berlakunya Al-Jahiliyatul Ula, Jahiliyah yang pertama. Antara yang dihurai oleh para ulama tafsir, Jahiliyah yang pertama itu berlaku pada zaman itu, iaitu mereka mula mendedahkan. Tuan-tuan tengok Jahiliyah yang pertama dalam Quran ni, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula.
Janganlah kalian berhias-hias menampilkan diri dengan jahiliyah yang pertama, seperti jahiliyah yang pertama, bukan zaman Rasulullah. Sebelum tu, jahiliyah yang ula, iaitulah antaranya ialah penampilan wanita mereka kepala tutup. Ni jahiliyah yang pertama, wanita mereka kepala tutup tetapi ditayangkan di bahagian depan. Kalau yang macam tu Allah Ta'ala panggil jahiliyah ula. Kalau hak macam hari ni, nak panggil apa ni? Hak macam hari ni punya orang perempuan, sebahagian wanita, sebahagian besar. Kalau zaman hak hari tu, dedah depan ni, nampak tengkok apa semua ni, yang tu jahiliyah ula. Allah SWT sebut jangan buat macam tu. Ni kalau Nabi tengok yang hari ni,